Dari ketakutan ke keyakinan, langkah pertama untuk mengubah hidup Anda. Ada sebuah kisah yang bergema selama berabad-abad, sebuah narasi universal yang melampaui waktu dan ruang. Inilah kisah semua orang. Ini adalah cerita yang sedang Anda dengar sekarang. Cerita tentang Anda yang berjalan di jalan-jalan ramai kota atau mencari jawapan di gunung-gunung sunyi. Ini adalah kisah tentang ketakutan dan keyakinan. Dua kekuatan tak terlihat yang membimbing setiap keputusan, setiap langkah, setiap nafas kita. Dari saat kita bangun hingga mata kita tertutup untuk tidur, kita menghadapi dua realiti yang bertentangan ini. Ketakutan memberitahu kita bahawa kita tidak cukup baik. Kegagalan tidak dapat dielakkan, dunia luar penuh dengan ancaman. Sebaliknya, keyakinan berbisik sesuatu yang berbeza, seringkali suara yang sukar didengar. Ia memberitahu kita bahawa kita lebih daripada had-had kita. Mustahil boleh dicapai, masa depan dibentuk oleh impian kita. Bayangkan seorang lelaki bernama Thomas Edison yang menghadapi ribuan kegagalan sebelum akhirnya menerangi dunia dengan mentol elektriknya. Bayangkan seorang pemuda bernama Walt Disney yang telah dipecat dari pekerjaan pertamanya kerana kurangnya imajinasi. Fikirkan tentang Abraham Lincoln yang kalah dalam banyak pilihan raya sehingga kelihatan seperti ia akan dilupakan. Orang-orang ini, seperti banyak lagi yang meninggalkan kesan dalam sejarah, tidak kebal kepada ketakutan. Mereka merasakan beban kegagalan yang menyesakkan, keraguan yang menggerogoti jiwa mereka. Namun, mereka juga memeluk keyakinan, bukan keyakinan buta, tetapi keyakinan yang sadar, bermaksud, yang dibina atas visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai. Itulah keyakinan yang mendorong mereka melepasi batasan yang dikenakan oleh ketakutan, mengubah individu biasa menjadi pencipta dunia baru. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana saya, dengan semua keraguan, ketakutan, dan luka emosi saya, dapat menemui jalan ini? Bagaimana saya boleh mengambil langkah pertama apabila segalanya kelihatan tidak pasti? Jawapannya bermula dengan satu keputusan mudah, memutuskan bahawa ketakutan tidak akan lagi menjadi pembimbing saya. Memilih untuk terus maju, walaupun semua suara dalam diri saya menjerit untuk menyerah. Inilah langkah pertama. Langkah yang membezakan antara mereka yang hidup mengikut keadaan dengan mereka yang membentuk takdir mereka sendiri. Ini bukan langkah yang mudah. Malah, ini mungkin langkah paling sukar yang pernah Anda ambil, tetapi ini juga langkah yang paling penting, kerana ia membuka pintu kepada realiti baru. Dunia di mana ketakutan masih ada, tetapi tidak lagi mengawal hidup Anda. Untuk benar-benar memahami kuasa perubahan ini, kita perlu menyiasat hakikat, ketakutan itu sendiri. Ketakutan bukan hanya emosi sementara, ia adalah sistem kuno untuk kelangsungan hidup, tertanam jauh di inti keberadaan kita. Pada awal zaman manusia, ketakutan adalah penting. Ia memberi amaran kepada kita tentang pemangsa, mendorong kita untuk mencari perlindungan, dan membantu kita mengelakkan bahaya yang mematikan. Namun hari ini, di dunia di mana singa dan harimau telah digantikan oleh tarikh akhir, mesyuarat, dan jangkaan sosial, ketakutan sering menjadi musuh terbesar kita. Ia mendistorsi persepsi kita, membesarkan cabaran kecil sehingga nampak tidak dapat diatasi. Ia melumpuhkan kita, meyakinkan kita bahawa sebarang risiko terlalu besar, sebarang perubahan terlalu berbahaya, dan perlahan-lahan ia merampas kemampuan kita untuk bermimpi. Namun inilah kebenaran yang membebaskan. Ketakutan bukanlah mutlak. Ia tidak perlu mendominasi kita. Sebaliknya, ia boleh ditukar menjadi bahan bakar untuk perjalanan kita. Apabila Anda memahami ini, sesuatu yang ajaib berlaku. Anda mula melihat ketakutan bukan sebagai halangan, tetapi sebagai penunjuk. Setiap kali Anda merasa takut, ia menunjuk kepada sesuatu yang penting, sesuatu yang bernilai dikejar. Jika Anda takut memulakan projek baru, menukar kerjaya, menyatakan perasaan Anda, atau memulakan perniagaan, ini bukan bermakna Anda harus menyerah. Sebaliknya, ini bermakna Anda sedang menyentuh sesuatu yang signifikan, sesuatu yang boleh mengubah hidup Anda dan mungkin hidup orang lain. Sekarang bayangkan sejenak bahawa Anda telah memutuskan untuk menghadapi ketakutan itu. Bayangkan Anda bersedia untuk terus maju,
walaupun tangan Anda gemetar dan jantung berdegup kencang. Lalu apa yang akan berlaku? Di sinilah peranan keyakinan masuk. Sisi lain duit shilling. Keyakinan bukan sekadar keyakinan bahawa segalanya akan baik-baik saja. Ia jauh lebih mendalam. Keyakinan adalah keyakinan bahawa tanpa mengira hasilnya, Anda sedang berkembang, belajar dan berubah. Ini adalah kepercayaan bahawa setiap langkah ke arah yang tidak diketahui membawa Anda lebih dekat kepada diri sebenar Anda. Dan keyakinan ini tidak datang dari tiada apa. Ia dibudidayakan, dipupuk dan diperkukuhkan melalui fikiran, sikap dan tindakan harian yang selaras dengan visi Anda. Visi itulah yang memberi bentuk kepada keyakinan. Tanpa visi yang jelas, keyakinan seperti kapal tanpa kompas, hanyut tanpa tujuan di lautan yang bergelora. Oleh itu, langkah seterusnya dalam perjalanan Anda adalah menentukan dengan tepat apa yang ingin Anda capai. Saya tidak berbicara tentang impian kabur atau ambisi cetek. Saya berbicara tentang sesuatu yang spesifik, nyata dan boleh diukur. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar ingin saya capai? Siapa yang ingin saya jadi? Bagaimana saya ingin mempengaruhi dunia di sekeliling saya? Soalan-soalan ini mungkin kelihatan mudah, tetapi mereka memiliki kuasa untuk mendedahkan kebenaran mendalam dalam diri Anda. Mereka mengundang Anda untuk tenggelam lebih dalam, ke dalam esensi Anda, untuk menemui tujuan yang berdenyut di hati Anda. Dan apabila Anda akhirnya menemui visi itu, sesuatu yang luar biasa berlaku. Ia menjadi daya pendorong, tenaga yang akan mendorong Anda ke hadapan, walaupun keletihan cuba menjatuhkan Anda. Ia menjadi mercu tanda yang menerangi jalan Anda di malam-malam paling gelap. Namun inilah rahsianya. Visi sahaja tidak cukup. Ia mesti disertai dengan disiplin. Disiplin untuk bekerja setiap hari, untuk kekal tabah walaupun hasilnya tidak serta-merta kelihatan, untuk belajar daripada kesilapan dan menyesuaikan arah tanpa kehilangan fokus. Disiplin adalah otot yang menukar visi kepada realiti. Ia adalah asas keyakinan dan pengawal ketakutan. Ingatlah Andrew Carnegie, yang visinya tentang empayar industri disokong oleh bertahun-tahun kerja keras, perancangan teliti, dan kolaborasi strategik. Ingatlah Steve Jobs, yang melihat potensi teknologi untuk mengubah kehidupan dan mengabdikan seluruh kewujudannya untuk merealisasikan visi itu. Orang-orang ini bukan makhluk super. Mereka juga mempunyai ketakutan, keraguan, dan kegagalan, sama seperti kita semua. Namun mereka tahu bahawa kunci untuk mengatasi halangan-halangan ini adalah keupayaan mereka untuk kekal setia kepada visi mereka, hari demi hari, tahun demi tahun. Jadi, apa yang akan Anda lakukan hari ini? Apakah langkah pertama Anda menuju visi Anda? Mungkin sesuatu yang kecil, menulis senarai matlamat, bercakap dengan seseorang yang Anda hormati, mempelajari topik baru, atau mungkin sesuatu yang lebih besar, meninggalkan pekerjaan yang tidak memuaskan, melabur dalam impian lama, menghadapi hubungan yang rumit. Saiz langkah tidak penting. Yang penting ialah melakukannya. Kerana setiap langkah, sekecil manapun, mencipta momentum. Dan momentum itu, seiring dengan masa menjadi kekuatan yang tidak dapat dihentikan. Namun ada satu perkara lagi dalam perjalanan ini yang tidak boleh diabaikan, kesyukuran. Kesyukuran adalah gam yang mengikat semua elemen ini, ketakutan, keyakinan, visi, disiplin. Ia adalah pengiktirafan bahawa walaupun dalam saat-saat paling sukar selalu ada sesuatu untuk disyukuri. Mungkin pelajaran dari kegagalan, peluang untuk memulakan semula, sokongan dari seorang kawan, atau hanya hakikat bahawa Anda masih hidup. Kesyukuran mengubah perspektif kita. Ia mengajar kita untuk melihat nilai tersembunyi dalam kesukaran, keindahan dalam kekurangan, peluang dalam cabaran. Apabila Anda membina kesyukuran, sesuatu yang mengejutkan berlaku. Ketakutan mula kehilangan kuasanya ke atas Anda. Ia tidak hilang sepenuhnya. Ketakutan akan sentiasa ada. Tetapi ia tidak lagi menjadi pusat kehidupan Anda. Ia menjadi nota disonan dalam simfoni yang lebih besar, awan sementara di langit biru yang luas. Sementara itu, keyakinan semakin kuat. Ia berkembang, mengisi ruang yang dulunya diduduki oleh ketakutan. Ia menjadi teman tetap Anda, sekutu paling terpercaya. Dalam perjalanan ini, Anda juga akan menemui kualiti penting lain, kemampuan
Beradaptasi, dunia sentiasa berubah dan mereka yang berjaya adalah mereka yang boleh beradaptasi dengan realiti baru. Fikirkan Henry Ford yang merevolusikan industri otomotif dengan memperkenalkan talian pemasangan. Fikirkan Elon Musk yang sentiasa membentuk semula syarikatnya untuk menghadapi cabaran yang tidak disangka-sangka. Kemampuan beradaptasi bukan bermakna meninggalkan visi anda. Ia bermakna mencari cara-cara baru untuk mencapainya, menyesuaikan kaedah tanpa mengorbankan prinsip. Dan sudah tentu ada ketahanan, keupayaan untuk bangkit selepas setiap kejatuhan, untuk terus maju walaupun jalan kelihatan tiada penghujungnya. Ketahanan bukan bermakna tidak pernah gagal. Ia bermakna belajar daripada setiap kegagalan, mengekstrak hikmah daripada setiap kesilapan, menukar setiap kekalahan kepada pelajaran berharga. Ia adalah peringatan bahawa yang menentukan anda pada akhirnya bukan berapa kali anda jatuh, tetapi berapa kali anda bangkit. Dan apabila anda sampai di penghujung perjalanan ini, ia akan ada akhir yang cemerlang. Anda akan menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang luar biasa. Anda akan melihat bahawa ketakutan yang dahulu kelihatan tidak dapat dikalahkan telah berubah menjadi keyakinan yang tidak tergoyahkan. Bahawa halangan-halangan yang kelihatan tidak dapat diatasi telah menjadi tangga kepada kejayaan. Bahawa orang yang anda jadi lebih besar daripada orang yang memulakan perjalanan ini. Oleh itu, saya mengundang anda sekarang untuk membuat keputusan ini. Pilihlah keyakinan, pilihlah pertumbuhan, pilihlah transformasi. Dan yang paling penting, pilihlah untuk percaya bahawa anda boleh mengubah hidup anda. Kerana pada akhirnya bukan keadaan yang menentukan anda, tetapi pilihan-pilihan yang anda buat setiap hari. Dan setiap pilihan, sekecil manapun, mempunyai kuasa untuk mengubah segalanya. Inilah saat anda. Inilah masanya. Biarkan ketakutan berubah menjadi keyakinan dan saksikan bagaimana hidup anda berubah dengan cara-cara yang tidak pernah anda bayangkan mungkin.